Perasan tak, Nike pernah nak taji Kelantan FA pada tahun 2012. So kalau korang nak tahu kisah Nike nak taji Kelantan ni, korang boleh follow dulu Parley Traffic dan layan video ni sampai habis. Yang belum layan bola pada tahun 2012, kalau korang nak tahu, pernah terjadi satu rumours yang mengatakan Nike nak taji Kelantan FA lah. Dan bila rumours tu berlega-lega dekat platform biru, masa tu platform TikTok ni tak ada lagi, masa tu dekat platform biru berlega-lega rumours ni, dan ada seorang designer netizen, dia buat konsep, JC konsep lah benda ni. Ramai yang ingat benda ni real lah, sebab masa tahun 2012 tu kalau ada designer buat mock-up JC Kelantan ke JC JDT pakai brand-brand Adidas, Nike, Puma, memang orang ingat benda tu dah official lah. Tapi sebenarnya benda tu hanyalah konsep dan juga rumours sahaja. Berbanding zaman sekarang ni, orang dah terbiasa dah tengok JC konsep, JC mock-up kan. Dan siapa-siapa kat sini yang pernah layan rumours Nike dengan Kelantan FA tu, boleh komen dekat bawah.